Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Enak sungguh berbidara, makan bersama Tuan Puteri. Sebelum madah ditutur bicara, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Faidah Ulaklan bin Nur Azizi dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Kerayong yang terletak di Berepahang. Kod sekolah saya ialah CBAA 038. Pada masa lapang, saya memanfaatkan masa dengan membaca novel dan buku cerita. Saya berasa sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang pernah saya baca. Novel ini bertajuk Prit. Prit merupakan pemenang Hadiah Sastera Kumpulan Utusan 2004 kategori novel remaja. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004. Prit membawa kita menelusuri kisah pengadil bola sepak yang teraniaya. Pengadil-pengadil ini menjadi mangsa percaturan perlawanan bola sepak. Bukan senang rupanya untuk menjadi pengadil bola sepak. Kita mungkin menyangka pengadil bola sepak ini hanya sekadar meniup wisil, mengangkat bendera, memberi kad merah, memberi sepakan percuma dan sepakan penalti. Namun hakikat yang sebenarnya, pengadil bola sepak ini boleh diibaratkan seperti seorang hakim yang menegakkan undang-undang di kamar pengadilan. Cuma bezanya di tengah padang. Jalan cerita Prit diolah dengan gaya bersahaja menjadikan naskah ini tidak terlalu berat untuk dibaca oleh kanak-kanak atau remaja, tetapi sesuai dijadikan bahan bacaan masa lapang. Di dalam novel Prit ini, watak Nizam sebagai pengadil bola sepak telah bertukar kepada detektif separuh masa demi mencari siapa dang sebenar yang menganiaya mereka sebagai pengadil perlawanan bola sepak. Insiden kekecohan di Padang Astaka, Majlis Daerah Pulau Kudat menjadi titik tolak permulaan Nizam daripada seorang pengadil kepada detektif separuh masa. Perbuatan pengadil Wan Abdul Rahman menguatkuasakan Undang-Undang 13 menyebabkan penyokong bola sepak merusuh walaupun pelaksanaan undang-undang itu adalah sah. Nizam selaku pengadil perlawanan bola sepak ketika itu turut terkena tempiasnya. Kekerasan penyokong bola sepak ketika itu menyebabkan dia dirawat di hospital. Tidak hanya itu, beberapa insiden lain berlaku mengancam keselamatan dirinya dan orang terdekatnya. Tindakan yang berhormat Tuan Fadilah yang merayu agar kekerasan yang berlaku atas nama sukan disenyapkan daripada penguasaan undang-undang. Menyingkap sisi diri Nizam yang sudah terasuh dengan prinsip. Biarkan dirinya berdepan dengan sesiapa pun, ibarat perlawanan di padang yang diadilinya. Hidup fitrahnya menuntut keadilan, walau ditentang, walaupun dihalang. Lantaran itu, Nizam terus bertindak mencari tahu siapa dalam modus operandi sindiket perjudian bola sepak di daerahnya. Penyiasatan demi penyiasatan membawa Nizam kepada dua nama yang cukup popular dalam kalangan aktivis politik dalam daerahnya. Siapa sangka wang mengapuri mata. Garapan novel ini membawa pengajaran yang berharga kepada kita supaya sentiasa jujur dalam setiap tugasan yang diamanahkan kepada kita. Selain itu, jika pengadil berat sebelah dalam membuat keputusan, maka kesannya akan memudaratkan banyak pihak. Contohnya, pengadil akan menganiaya para pemain, jurulatih, penyokong dan seluruh pasukan bola sepak. Selain itu, perbuatan menjual perlawanan juga merupakan perbuatan keji yang melibatkan rasuah, sokongan wang dan salah guna kuasa. Pihak yang terbabit tidak jujur dan tidak berintegriti tinggi. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat unik, mempunyai cerita yang sangat menarik dan sangat mudah dipahami oleh pelajar seperti saya.
Novel kecil yang mempunyai 282 halaman ini mudah dibawa. Kesimpulannya, novel yang bertajuk Prit ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar terutamanya kepada pembaca yang bergolongan remaja. Ianya berkisar tentang nilai murni seperti amanah, tanggungjawab, kecekalan dan kesabaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.